Hari ni cuaca mendung. Buat kerja pun malas. Tapi nak kena buat juga. Sebab ni motor pencarian rezeki. So, masalah motor ni, bearing gearbox dia pecah. Sehari dia punya daily 100 kilo. Daily dia sehari 100 kilo. Mileage dah 25,000. Macam mana ni? Tak tahu bearing mana yang pecah. Macam okey. Tak ada bunyi sangat. So setelah inspection lah. So bearing ni kasar. Yang ni kasar. Yang ni kasar, rasa bergerigi. Yang ni okey. Yang ni. Yang ni kasar. Okey. Yang ni kasar. Yang ni je semua. Lepas tu yang ni pun kasar. Bising bunyi dia. Jomlah. Kita tarik keluar bearing-bearing tersebut. Okey. Dah settle cabut bearing dia. Dia pakai original dia made in Indon guys, Indonesia. Patutlah tak padu. Kita tukar yang ni geng. Nampak? Koyo koyo. Senang cerita ni lah. Made in Japan geng. Made in Japan. Bau luncur jet ski darat. Right? Jenuh mat nak buka benda ni mat. Ingat senang. Pening fikir idea tu. Lepas ni jangan tanya kenapa motor ni luncur laju guys. Made in Japan game. Made in Japan. Made in Japan guys. Bearing dia. Tapi kalau korang pakai motor ni, kalau bukan nak cuci hati-hati tau. Ni tajam gila ni. Tangan luka kena hasil benda ni je. Okay. Right. Settle yang ni pula. Dua biji ni. Bearing lama. So kita tukar yang 6203 C3 guys. C3 C3 lancor, luncur. Habis sebelum tu cuci benda ni dulu lah. Okay guys, so dah siap lah Koyo bearing set. Alright, beli yang ni je senang, satu set semua. Settle. Hari ni cuti kita diisi oleh buat kerja ni.